Kuih dia kita orang letak dalam bilik, kita tak bagi orang makan. This year is not your year. This year is our year. Daging. Tak sekarang 100 tu seorang dia bagi tahu. Untung. Ya Allah, kenapa lah nak tanya soalan macam ni? Sebenarnya saya pun tak tahu. Mak saya tadi saya tanya, Mama, tahun ni warna baju warna apa tahun ni? Dia kata, apa yang kita ada kat dalam rumah kita pakai. Okey, itulah kita punya warna raya hari ni. Tak, dia tak pernah tahu apa bendanya. Yang saya pergi beli, saya pakai. Mama, baju raya saya mana? Ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Macam tu je. Saya tak pernah beritahu dia pakai. Dia tengok, pakai. Force her to. Dan memang dia dipaksa pakai. Ada tak, memang dia tak tahu. Sebab saya suka last minute. Oh, kalau tema memang kita orang selalu ada tema satu colour. Tapi tahun ni colour baju raya adalah light blue. Tema warna gold. Okay, sebenarnya strawberry matcha tu memang sangat cantik. But I'm going to be so honest. Sebenarnya ini tak beli baju raya lagi. Jadi mungkin kita akan cari dalam almari. Tengoklah kalau ada strawberry matcha colours. And then kita cuba mix and match. Yes. Tapi my family sebenarnya tak match-match pun. So kita semua akan macam-macam lah for this year. Yes. Ilmu dulu. Sekarang ni baru sedondon. Kan macam sedondon sudah. Macam ilmu kita orang dekat Sarawak selalunya pakai 7 tau. Baju Melayu. Tapi ilmu baru beli 3. Kita ada kuning, purple dan royal blue. Macam tak boleh lawan lah orang Sarawak ni. Kalau macam memang di Sabah biasanya sediakan 1, 2, 3 pasang saja. So setakat ini saya cuma ada satu baju saja. Color Matcha strawberry. Keren lah macam kan. strawberry. Okey, buat pertama kalinya raya saya tahun ni tak sedondon. Biasanya sebelum-sebelum ni saya sedondon dengan family. Brown, tahun lepas brown, tahun sebelum lagi light blue. Tapi kali ni saya try konsep mix and match. Dia tak adalah sedondon, tapi elemen baju yang ada di bunga baju kurung wife saya tu ada pada saya. Ada pada anak. So dia campur-campur kali ni. Saya nak try kan, sebab cari kelainan setiap kali raya kita nak kelainan juga selain nak rasa kemeriahan kan. So kita cuba tema yang mix and match lah. Saya hitam, samping saya hijau, di baju isteri saya ada hijau. Lepas tu baju anak saya hijau sepasang gitu. Ada mix and match. Oi, tahun ni raya tahun ni raya tema leopard. Saya isteri dengan anak-anak kita setuju untuk pakai baju leopard lah. Tompok-tompok, tuning, ada ekor, ada bulu-bulu. Memang tak pernah kita nak try to be different lah this year. Different. So orang tak adalah jumpa je, colour sama. No. This year is not your year. This year is our year. Okay? Tahun ni untuk saya dan seluruh ahli keluarga adalah burgundy. Untuk colour yang bold sikit lah tahun ni. This is preview green. This is very old, but I will be wearing green, insyaAllah, for Raya this year. My 2 daughters, my 2 sons, green. Yes, different shades of green. Tahun ni saya raya KL sebab saya ada satu je kampung, and that is Pahang. Saya kadang-kadang kita akan balik raut, tapi sebab saya ada banyak kampung, tapi banyak kampung tu dah arwah, dan semua sepupu saudara mara saya semua duduk KL ataupun luar negara. Itulah keturunan Sharifah Syahira. Saya memang tak pernah raya tempat lain dah. Sejak arwah Tok ni dah KL sahaja. Dah mau budak KL. Dak KL. Walaupun keturunan Kelantan. Saya tak tahu saya akan raya dekat Johor. Saya beraya di KL. Ini memang raya kat KL je sebab semua my family daripada Penang semua dah balik KL. Jadi kita akan raya dekat KL. So ini punya rumah ni macam hub. Semua orang datang first day, makan-makan, lepas tu baru balik kampung. Macam tu. Kalau macam saya tahun ini, so kita bergilir dengan rakan sekerja yang lain. Jadi mungkin tahun ini saya bekerja dan beraya di Kuala Lumpur saja. Kamu Ilma? Ilmu balik. Walaupun cuti 2 hari kita tetap balik juga. Langgar. Cuti sehari pun balik juga. Yang penting kerja kena jalan juga. Saya balik kampung. Setiap tahun balik kampung kecuali zaman PKP. Ada PKP sekali tu kita tak boleh balik kampung. Saya raya dekat sini lah. Di rumah di Puncak Alam ni. Jadi saya ni setiap kali raya memang saya tak nak lepaskan peluang untuk beraya di Kelantan. Walaupun macam-macam spekulasi orang cakap Kelantan jam belas-belas jam. Tapi saya letak benda tu bukan satu masalah, satu bebanan. Itu adalah salah satu proses untuk saya ke
sampai ke hari raya. Itulah saya anggap okey je. Tak ada masalah. Jam pun jam lah. Alhamdulillah tahun ni giliran isteri saya. So tahun ni a bit urban lah. Sebab tahun ni kita raya kat Klang Valley Mega Mall. Lepas tu baru kita balik ke Rembau. So Kelang dulu, lepas tu Rembau. So raya Kelang lah. Kita akan balik kampung. Setiap tahun saya akan balik kampung belah saya. Sebab suami saya punya family tak celebrate raya lah. Sebab dia family dia bukan Muslim kan. So saya tak tahu, saya tak gaduh balik mana. Balik kampung saya. Jarang sebenarnya balik kampung sebab keluarga terdekat dan keluarga lah actually yang dengan segala makcik, pakcik, atuk nenek semua dah lama dah menetap di KL. Di KL, Shah Alam, PJ, around KL lah. So dah lama tak balik kampung. Kalau dulu rajin juga balik Kulim because my mother's parents were in Kulim. So balik Kulim beraya, lepas tu beraya in Penang lah. But yes, sekarang kebanyakannya most of the time dalam beberapa tahun jugalah in KL je. Duit raya paling banyak dah saya pun tak tahu. Saya tak sempat kira sebenarnya. Saya nak kira bila saya dapat duit raya daripada mak bapak saya, nenek saya semua, bapak saya ambil. Saya tak sempat kira, saya tak sempat buka pada tengok berapa, tak sempat. Saya boleh rasa kat luar saja. Oh, tebal ni. Best dia. Tak, dia dah ambil dulu. Dulu duit raya paling banyak RM1 lah. Dulu banyak shilling. Orang bagi tolak macam ni duit. Dah 10 sen, 20 sen, 30 sen. So, kita akan dapat, saya balik kampung. So kita akan dapat duit raya tu pergi jalan lah, pergi Bandar Raub. Sebab kampung kita kat Seger, kita pergi Raub. Tu je lah. Dan saya suka pergi rumah artis. Saya duduk KL, saya pergi rumah artis. Antara artis saya pergi rumah ada Mek Hapsah, Abadul di kawasan Gombak, Mazwin Hamzah, dan juga beberapa lah, saya tak ingat. Itu je lah. Kalau ikut zaman dulu paling tinggi pun dapat RM10 lah. Paling tinggi. Macam setakat RM1, RM5, tu macam biasa. Oi, paling banyak saya pernah dapat RM187.30. Sebab time dulu orang banyak bagi shilling. Kita collect shilling penuh kiri kanan poket, berjalan balik dan kumpul dengan adik-beradik mengira 50 sen, 20 sen, 50 sen, 20 sen, RM1, RM2, RM5, RM10, jarang-jarang ada. Tapi total dekat 200 pun kita rasa dah banyak Tapi yang saya ingat memang paling banyak lebih kurang itulah. Ya Allah, kenapa lah nak tanya soalan macam ni? Okay. I'll be honest lah, okay? Ya, duit raya paling banyak yang pernah dapat is RM300, Alhamdulillah. Tapi collectively. Sebab ini punya aunties, uncles memang ramai-ramai. And then walaupun ini dah kerja, diorang nak bagi juga. Alhamdulillah. So 300 lah. Yes. Lama ni. Tak dapat duit raya ni. Memang lama lah. Mungkin zaman saya tu dia tak banyak sangat duit raya tau. Yelah. Tapi cara orang berkasih sayang dengan duit raya tu patut ditangkap dulu-dulu Walaupun tak banyak. Dulu zaman saya ni sempat rasa shilling dia letak dalam ampau. So benda tu seronok, fun apa semua. Dan kita setiap kali pergi beraya rumah orang, walaupun kita nak duit raya, tapi kita still nak beraya. Contohnya kita makan-makan dulu. So moment tu saya rindu. Jumlah saya tak ingat. Tapi kenangan tu adalah jumlah yang lagi besar daripada nilai duit raya. Tu set lah. Duit raya Duit raya masa saya kecil ke? Masa saya kecil, itulah paling tinggi pun dapat masa tu dalam 60 sen ke 70 sen. Sebab mostly orang kampung saya ni memang B40 kan. Memang kami ni semua orang kampung memang B40. So masa budak-budak dulu, kalau paling sikit 20 sen, 30 sen, paling tinggi 60 sen, 70 sen tu kalau dapat. Dulu sampul raya, nampak tau kesan duit shilling tu. Bulat tu. So boleh macam kalau ada 50 sen, 2 sen, 70 sen. Tu kira paling tinggi lah dapat. Ada juga yang kalau pergi yang belah-belah yang kira naik T20 sikit, dalam sampul raya dia orang letak geran tanah. Ada letak kunci motor. Tapi jarang lah dapat. Kadang dapat pun dalam 1-2 macam tu lah.
Banyak. Masa saya dapat dalam 120 tu kira macam dah paling banyak lah tu. Masa kita kecil-kecil kan. Sebab dulu shilling-shilling kan orang bagi lagi RM1. Masa RM1 warna emas tu kan. Yang shilling tu sukalah 50 sen. Tapi kalau dapat 100 tu memang kira masa dah paling banyak lah tu. Macam dekat sekarang 100 tu seorang dia bagi tahu. Untung. I think tak ingat sangat sebenarnya. Sebab my parents bukan jenis yang bagi duit raya. Diorang jenis yang it's not how they rewarded kita puasa cukup ataupun tidak, solat cukup ataupun tidak. Bukan kita tak dihadiahkan dengan duit raya. Ada macam-macam lagi lah cara diorang hadiahkan kita punya accomplishments and yang cukup, kita berjaya cukup tu kan. Cara lain, jarang sangat dengan duit raya. So, tapi kalau paling banyak tu orang lain bagilah. Ingat I pernah dapat, I rasa usia I time tu sekolah rendah, masa dia bagi ampau, tak tahu dia salah bagi ke apa kan. Tapi dapat sampul tu, buka sampul RM100. 50 crisp and crunchy lagi. Time tu RM50 banyak, okay. So dapat 100 still in primary school. Raya indeed. Macam tu. Tak Oda suka tan nanas ataupun cornflake Maria Arsyad. Dulu masa Oda kecil, Maria Arsyad selalu datang rumah buat cornflake. Saya tolong. Tan nanas ada, macam-macam ada. Dulu mak buat. Kita dulu memang zaman generasi buat kuih seronok kan. Buat kuih gunting ke, kuih lama-lama. Akan tetapi sekarang ni, lepas tu bila kahwin dengan Joel, mak buat kuih pun sedap juga. Lepas tu Maria Arsyad ni hilang buku resepi. Touching dia lari sikit lah. Tapi ada kuih-kuih yang dia boleh ingat lagi. Alhamdulillah, nasib baik. So Audra kena belajar lah. Tu kuih cornflake honey dia dengan tart dia, dengan suji dia, dengan kuih dia sedap lah. Kalau boleh kuih dia kita orang letak dalam bilik. Kita tak bagi orang makan. Kuih batang buruk, favourite. Tak nenas pun favourite. Kuih bangkit pun favourite. Kuih kasui. Bukan. Tu bukan kuih raya. Tu bukan kuih raya. Kuih raya. Dia senang. Kuih tart. Ini sentiasa akan makan kuih semprit. That's my go-to. Tak kisahlah semprit pandan ke semprit klasik ke. Asalkan ada semprit, give it to me. Ini sampai akan sorok balang tu. Sebab ini nak seorang je makan. Kuih favourite kalau ilmu tak ada lain lah. Memang kek lapis. Mak kau yang buat. Mak saya buat kek lapis evergreen. Yes. Kalau macam saya, favourite kuih raya saya memang hasil tangan mak saya juga, semperit susu. Wah. Tidak pernah tukar setiap tahun. Even kalau kirim pergi Semenanjung pun, kuih itu hancur, saya makan juga yang sisa-sisa hancur. Bagi ilmu juga tau. Oh, boleh. Boleh? Saya suci yang hancur tu. Saya bawa kek lapis, awak bawa. Oh, boleh. Okey, jadi. Saya ni tak suka sangat yang manis-manis lah. Yelah kalau ada tak nanas Melanda tu saya suka juga. Tapi raya ni saya suka makan popiah simpul. Popiah simpul ni dia orang Kelantan panggil galik. Galik kita makan nak lagi Jadi kalau saya pergi rumah orang, nampak popiah simpul yang kecil tu, yang bulat-bulat gemuk tu, ataupun popiah gula yang kecil-kecil sundikan tu, sudah habis. Kalau dah saya tarik, buka, kejap dah habis. Saya suka popiah simpul atau popiah mini gulung. Kalau macam saya suka sempua lah. Kuih sempua kan, yang warna kuning, belai-belai tu. Kuih sempua. Lepas tu kuih batang buruk. Lepas tu kuih, kalau petang sih saya suka kuih tiaw lah. Itu kalau belah-belah petang. Kuih saya rasa benda yang senang, yang sedap, yang memang evergreen adalah tart nanas. You don't judge me, okay? I ni kurang sikit kuih. Minuman, yes, kena manis. Bagilah sirup ke bandung ke anything I love. Tapi kalau kuih, I jarang makan yang yang manis-manis. I lagi suka yang savory. Lipat ke apa ke, like all those, apa yang popiah tu, yang kecil tu kan, yang tu satu barang mungkin tak cukup pun untuk seorang Sharifah Alia, okay. Tapi kalau
Kalau yang jenis macam okay lah, I can layan lah, is the dia macam cornflakes tapi dia ada tepung. Dia bukan cornflakes semata. You know what I mean? Dia macam, I can't remember what it's called. Tapi I ingat ada satu mall dekat Batu Pahat dulu dia orang jual. Kita orang beli 3 balang rasanya. Dan balik KL, tinggal sembalang je. Jelek. Tak sempat raya, tak sempat apa. Habis. So it's very good. Saya suka rendang ayam. Sebab saya suka daging, tapi kalau rendang saya suka rendang ayam. Kalau waktu raya je saya cari je rendang ayam. Saya suka daging kot kalau lembut. Tapi sebenarnya ayam kalau pandai masak okey juga. Tak tahulah, saya suka dua-dua. Tapi sebenarnya rendang paru lah. Daging. Tapi sebenarnya tak ada juga macam memilih. Dua-dua memang suka. Ayam suka, daging suka. Rendam ayam tua. Saya suka rendang ayam. Rendang ayam pencen, minta maaf. Dia macam ada liat-liat sikit tu kan. Tu selalu pakcik saya selalu buat. Sedap. Kena pilih dua-dua. Okay, dua-dua sedap. Okay, takkanlah kita makan satu je. Ini memang akan 2 round, 3 round, 4 round. Rendang ayam 2 kali, rendang daging 2 kali. Serentak nak? 1, 2, 3. Daging. We love daging so much. Kan? No. Ayam. Tak adalah sedap juga. Tapi daging lah preferred. Betul. Saya orang Kelantan. Jadi masa saya kecil-kecil dulu, nak makan rendang ni susah. Sebab kita macam nasi dagang Kelantan, kalau pagi-pagi raya kuzi. Tapi bila saya makin dewasa ni, saya start hijrah. Dan dekat Kelantan pun dah ada rendang-rendang, kawan rendang. Saya daging. Rendang daging lah kan saya. Saya suka bila makan rendang ayam rasa daging. Tapi bila makan rendang daging rasa ayam. Tu kalau dapat bagi rendang jenis macam tu kat saya, most probably the best lah. Kalau boleh cuba buat. Daging. Rendang daging yang akan saya masak setiap tahun. Tolong mak saya. Tak boleh rendang lain sebenarnya rendang daging. Sebab ayam dah buat kurma, daging kena rendang. Lagi satu. Betul bukannya kita orang ni awal-awal unik sangat, tapi memang kita lain. So rumah kita sekeluarga, rumah Saidina Rashid dan Fatimah Waka, jarang sangat ada rendang. Itu pun baru-baru ni je yang yalah ada additional anak-anak menantu kan. That's why mulalah kita ada rendang. Tapi kita ada ayam golek. So it's a whole chicken cooked in spices. And that's how it's cooked dalam keadaan ayam, seekor ayam, you golek in the spice and the santan sampailah masak, sampai the kuah pun pekat. So that's ayam golek. And also kadang-kadang rendang Palembang, which is not rendang, but it's a Negeri Sembilan tu, if I'm not mistaken, or Minang recipe which we got from our auntie, my auntie. Yeah, so tapi kalau rendang, kalau nak masak, I think lagi senang rendang daging kot. I rasa lah. Daging. Ketupat lah. Saya suka lemang. Saya suka lemang. Sebab dah jumpa lemang sedap. Dulu tak suka lemang. Tiba-tiba dah jumpa lemang sedap. Alhamdulillah. Lemang lerek dan juga kemensap. Pasal ketupat base nasi kan. Jadi macam lemang ni pasal dia pulut kan. Jadi memang utama kan ketupat. Ketupat dengan lemang. Banyak jawapan dengan belakang. Ketupat pencen. What? Ketupat tak ada pencen. Ketupat, saya suka ketupat. Okay lah, sorry kepada semua yang suka ketupat, tapi ini memang geng lemang for life. Okay, especially lemang yang ada jagung. Pernah makan tak? Sedap. Ketupat dengan lemang. Sedap sekali. Okey. 1, 2, 3. Lemang. Lemang sedap Saya suka makan ketupat. ketupat ni macam susah nak kotor tangan. Ketupat. Saya ketupat. Di Kelantan, dia menariknya ketupat palah. Ketupat 3 segi. Ada ketupat lemak, ketupat manis, ketupat serunding. Dan saya ni penggemar ketupat. Setiap kali raya, rumah saya ni ketupat boleh dikatakan menu wajib yang akan ada. Sebab memang ada supplier tetap daripada saya kecil-kecil, umur belasan ni, family saya dah ambil. Dan sampai sekarang saya dah berkeluarga pun, saya still ambil dengan hati ketupat. Saya suka ketupat yang duduk dalam lemang lah. Betul.
Antara ketupat dengan lemang, saya suka makan sekali. Macam saya punya juadah, kalau isteri saya buat, dalam satu bowl kuah lodeh tu, kuah lodeh tahu? Yang warna kuning tu. Orang panggil lontong dalam tu ada ketupat, ada lemang, lepas tu ada rendang, daging, batang pinang. Astagfirullahaladzim, sedap. Lepas tu ada sambal sikit. Ketupat, korma ayam kampung dan juga rendang serta sambal kacang. Bukan kuah kacang tau. Kuah kacang lain, sambal kacang. Okey, kena ada ketupat. Ketupat nasi. Nasi impit. Yes, ketupat lah. Nasi impit or ketupat. Yeah, lemang is okay for 1 or 2 pieces lah. It's a long one tau. So banyak-banyak I tell you. The pulut effect. Selamat cerita. Untuk semua orang tengok video ni, selamat Hari Raya, selamat berbuka, selamat Hari Jadi dan selamat balik kampung. Yes, selamat Hari Raya semua orang. Selamat Hari Raya dari Syarifah Syairah untuk semua. Okey, ucapkan selamat Hari Raya. Minta maaf kalau apa-apa pada rakyat Malaysia jugalah kalau kita terkasar. Mungkin saya ada terbelok ke siapa-siapa. Minta maaf sangat-sangat. Okey, insyaAllah lah kita berdamai baik-baik. Kita mulakan dengan benda yang baru. Okey? Okey. Boleh unblock lah. Boleh apa? Boleh unblock. Kalau dia okey, cakap elok okey. Lah, awak tak nak mengalah pula. Janganlah bising-bising. Janganlah kasar-kasar cakap. Boleh tak? Minta tolong lah. Pada penonton-penonton Extra One ni, Assalamualaikum, saya Faizal Hussein yang mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga Hari Raya ini membawa kenangan-kenangan yang indah untuk anda semua. Saya ni daripada Gen Sinar Pagi bersama dengan mak ayah saya juga saya wakilkan diorang Kak Syira dengan Abang Roy. Kita nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua yang menonton ni dan jangan lupa untuk terus menyokong Sinar semua slot lah daripada slot pagi sampai ke malam dan juga terus dapatkan berita-berita yang sahih daripada awal ni. Okay, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin kepada semua yang celebrate Raya this year. InsyaAllah semua sihat, semua selamat and semua dapat spend time dengan family and friends. Saya mau ingin mengucapkan, macam nak umur raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf dah zahir dan batin kepada semua yang di luar sana yang menyambut. Dan kepada yang nak balik kampung, pastikan drive safe dan jaga keselamatan dan jaga makan. Makan boleh tapi jangan lebih-lebih. Faham. Dan saya Imam pula, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga yang berada di Sabah, terutama yang berada di Kundasang. Dan untuk pendengar-pendengar era Sabah, era Borneo, selamat menyambut Lebaran juga. Semoga raya ni kamu masing-masing dapat spend time dengan keluarga. Semoga kita dapat raya yang orang bilang bahagialah dengan orang yang tersayang itu. Dan hati-hati memandu, hati-hati pergi beraya di mana-mana. Dan untuk yang bekerja pula, jangan sedih, kamu cari sejak saya. Betul. Dengarlah radio, ada suara kita orang. Betul. Dan jangan lupa saksikan muzik video kita orang. Inilah Raya dekat YouTube. Like, komen dan share. Selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton. Rayalah dengan cara bersederhana. Mungkin tahun ni dia agak struggle sikit dari segi ekonomi. Daripada awal tahun kita back to back. Yalah buka sekolah, Ramadan, Raya. Tapi Raya ni kemeriahannya bukan dengan nilai tapi suasana, ziarah dan saling bermaaf-maafan. Bersederhanalah di Hari Raya. Okay, saya nak ucap selamat Hari Raya maaf zahir batin kepada yang sedang menonton. Semoga Aidilfitri kali ini dapat kita gunakan peluang ni untuk bermaaf-maafan. Kita maafkan dan kita lupakan kisah-kisah yang dulu. Kita buka lembaran yang baru, buka buku yang baru. Kita bina masa hadapan bersama. Aku nak bina masa depan bersama. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Saya harapkan Aidilfitri kali ini memberikan keindahan, kenangan kita bersama dengan keluarga. Semoga kalau ada yang bermasa muka tahun ni lah untuk kita minta maaf, mohon ampun, berbaik semula dan ambil kesempatan untuk Hari Raya kali ni berkumpul dan memanfaatkan waktu bersama tu. Tak nak berkumpul semua orang main phone masing-masing. Tak nak. Okey? Dan bermaaf-maafan insya-Allah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari saya, Nana Mahazan.
Terima kasih banyak-banyak kerana sudi include me tahun ni. So nak ucapkan selamat Hari Raya Mak Zaidah Matin pada semua penonton and followers of Astro Awani Digital and Astro Awani. Thank you so much. So and kalau berkesempatan tu Mondays to Fridays 6 to 10 a.m. Light FM, the Light Breakfast Show with Terry and Leah. So I'll talk to you there insyaAllah. Raya. Yeah, thank you.